Ali berada dekat cawangan lagi satu, dekat Sentrio, sebab Ali ada nak bookingkan motor untuk customer SADV 750. Okey, baru sampai itu Mat. Barang Jepun. Satu Rasul. Okey, yang ni Ali jual warna V2 lah. Yang ni V3, kuning ada sampai 2 biji. V3, lepas tu ada sampai lagi satu putih, V3 juga. Lepas tu ada sampai lagi satu lagi kat dalam, itu V2 lah. 4 biji ni Shasha dah jual. Memang terbaik Shasha, gila. 4 biji motor Jepun ni dia dah jual. Okey, Ali dapat jual satu tapi tak apalah. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi nak cerita kat situ, warna kat sana pun ada lagi. Yang ni V3 punya, warna grey. Kalau korang tengok warna V2 kan grey kan dia macam glossy kan. Ini macam dia warna matte lah. Bukan macam, dia memang warna matte. Ni pun baru sampai. Mileage pun rendah. Ni biasalah kotor-kotor sikit ni kan. Sebabnya datang daripada sana dalam container tu. Okay, kalau korang berminat, Ali ada 3 lagi unit motor SADV warna hitam. Ada lagi dengan warna grey. Warna grey tu yang V3. Yang lain semua V2. Okay, kalau korang berminat, insyaAllah kita boleh counting lagi harga. InsyaAllah. Sampai jadi kita buat. Okay. So, total hari ni saja 5 unit motor dah terjual untuk SADV. Okay, kalau korang berminat, jangan cakap banyak. 5 tahun warranty, limited mileage Ali bagi kat korang. So, kalau berminat, terus PM Ali. Bye-bye.